Assalamualaikum. Hari ni hari Sabtu 10 hari bulan. Order pertama aku kat 5 Star Curry House Taman Kinara, pergi ke Sunway. Harga teruk hari ni RM13 je ni. Dengan pakai pelik-pelik salad lah. Makanan ni kari ke apa ke, harap tak bocor lah. Bawa slow ni betul. Order pertama hantar ke Star Bavan. Sedap bau kari dia. RM13 ni. Kita cari order kedua daripada Subang Mewah pergi ke Bandar Puteri Puchong, hantar makanan pada kopitiam 10 kilo RM14. Aku ingat hari ni aku nak main job, single job je lah, tapi yang harga berbaloi, jarak dekat. Hari ni Sabtu kan, hari ni pun kerja pun sampai pukul 3 ni, nak balik. Ok lah, jom. Order kedua settle RM14. Cari lagi order. Ni kat Bandar Puteri Puchong. Harap sini ada order banyak sikit lah. Ini daripada Star Puchong pergi ke South City. Ni order pooling sebab aku ada satu lagi order nak ambil ni, pergi ke Sri Kembangan juga. So aku kapit dia dulu. Yang keempat dekat Equine. Pergi hantar terus ni makanan ni dekat Hero Bandar Puteri. Jam teruk Bandar Puteri. Tahu ada benda ni. Kita jom. Order yang dekat Hero tadi aku dah settle, hantar abang ni. Dia bagi order dia 12, dia bagi 15 kasih abang. Dia murah rezeki. So aku nak cari satu order lagi, aku nak hantar ke South City ni. Cari satu, jom pergi ke area sana. Order ini sini. Panas ni. 12.7 baru 4 order ni. Tak tahulah, semangat lagi nak sambung. Macam mana? Perut pun lapar. Job baru RM4 ni. Macam mana ni? Tengok order dulu, ada menarik kita ambil, kalau tak ada kita balik. So setakat ni lah order hari ni. Total semua sekali ialah 4 order. Dan aku dapat collection hari ni dalam RM41 lah. Harga teruk lah, panas pula tu. Tengoklah macam mana minggu depan. Susah macam ni. Nah, macam mana setiap kerja dia ada risiko dia. Grab pun ada risiko dia, Panda pun ada risiko dia, dan dalam mood pun ada risiko dia. Jadi apa yang kita perlu adalah kita perlu pandai cari ruang, pandai nak ambil order tu boleh ambil, tapi kalau boleh ambil order tu berbaloi lah dengan harga. Faham tak? Order RM12 tapi yang hantar jarak 10 kilo boleh. Janganlah order RM12 jarak hantar 20 kilo, rugi kita. Jangan nak slide je. Fikir benda-benda tu kawan-kawan Saya nasihat, saya tak menghasut. Kita cari makan, sama-sama cari makan. Walaupun masih ada part time, ada full time, so kita kena pandai. Rezeki masing-masing. So itulah kata-kata daripada saya hari ini. Assalamualaikum.